Jadi betul lah Apple ni trendsetter sebab Android dah start keluarkan smartphone versi Air. Tapi lepas aku google, phone Nubia Air ni design lebih kurang sama dengan Tecno Pova Slim yang rilis sebelum iPhone Air rilis lagi. So, siapa tiru siapa? Mungkin soal siapa tiru siapa dah tak penting sekarang ni. Aku share sikit pasal Nubia Air yang baru dilancarkan juga ni. Dari segi design memang nampak Nubia Air ni lebih nak sama macam Tecno Pova Slim berbanding iPhone Air. Skrin dia 6.78 inci, 1.5K AMOLED display dan 120Hz refresh rate. Dia punya ketebalan atau kenipisan 5.9mm. Tebal sikit je dari iPhone Air. Bahagian kamera dia macam Google Pixel punya style pun ada juga. Bila pegang memang rasa nipis. Dekat side ni macam material aluminium, so rasa lebih metallic. Skrin depan dia guna Corning Gorilla Glass 7i. Tapi belah belakang ni aku tak sure material apa. Rasa macam material murah. Which is memang betul pun murah. Phone ni dijual dengan harga RM1,099 dan harga promo sempena launching dia sekarang RM899 je. Dekat belakang ni nampak macam ada 3 kamera tapi sebenarnya ada 2 je. Yang lagi satunya aku tak sure function ke tak. Maybe ni IR blaster kot. 50MP untuk kamera utama dan 2MP untuk depth. Kualiti kamera dia memang sesuai dengan harga dia. Korang boleh tengok sendiri sampel foto yang aku ambil ni. Dan kalau rekod video memang zero stabilization. Display dia sejujurnya memang sangat puas hati. Korang akan dapat pixel density sebanyak 440 ppi dan 100% DCI P3. So memang nampak vibrant warna-warna dekat skrin ni. Kalau viewing video 4K ni pun siap boleh main zoom-zoom lagi and still nampak jelas. Dia punya peak brightness 4500 nits. Phone cap buah pun tak mampu nak bagi setinggi ni. So basically kalau korang main phone dekat luar, bawah cahaya matahari tu still lagi boleh nampak jelas. Tapi dari segi performance, phone ni menggunakan chipset UniSoC T8300. Dia bagi 8GB RAM dan boleh tambah lagi 12GB dynamic RAM. Untuk gaming boleh dikatakan smooth, tak ada lagging. Tapi after a while aku dapat rasa bahagian belakang ni dah start rasa suam. Dia tak panas, dia suam. Which is normal lah kan. Kalau korang main game, tangan korang mungkin akan block mono speaker dekat tepi ni sebab korang akan pegang macam ni kan. So audio dia masa korang main game mungkin macam terhalang sikit. Sekarang korang boleh tengok aku try navigate apps dalam phone ni. Try buka beberapa apps. So dia tak adalah smooth sangat masa guna, tapi tak adalah lag sangat. Bateri dia 5000 mAh, lagi besar dari iPhone Air. Charging speed dia bagi 33W. But to be fair lah kan, perbandingan dengan iPhone Air ni memang nampak tak adil lah sebab dia punya spec wise tu sangat jauh beza. Tapi kalau ambil kira dia punya harga, Nubia Air ni kira not bad lah. So korang rasa macam mana? Ons tak ons Nubia Air ni? Komen pendapat korang dekat bawah.